Yo, what's up YouTube? Pagi ni aku sempat recovery run 8km 1 hour. Sekejap aku tak gambar. This. Okay, tapi pandang sana. Ya, pandang kamera. Okay. Okay, main balik. So every day aku punya schedule bermula lebih kurang 9 pagi. So lepas subuh tadi aku sempat run 1 jam sebab semalam aku dah buat tempo run kau punya. So hari ni aku recovery run. Aku dapat dalam pace 7.5-8 for 1 hour. Alhamdulillah. So hari ni tengah shoot commercial untuk Sun Life, untuk produk-produk yang mungkin korang pun interested juga. For now and the future, for yourself and for your family. Sun Life. One plan to build wealth for retirement and my family's future. One plan to build wealth for retirement and my family's future. Bila aku fikir setiap kali aku bekerja dekat luar, especially bila outstation kan, kena kita kerja keras-keras ni sebab apa? Itu antaranya adalah you want to buy time. Mungkin setengah orang dia tak nak kerja keras-keras sangat. Dia punya goal dia nak hidup sederhana je, kan? Janji dia boleh bangun pagi, dia hantar anak dia pergi sekolah, boleh ambil anak dia kat sekolah, boleh dinner sama-sama kat rumah. And dia tak nak holiday jauh-jauh besar-besar ke apa. Dia nak yang biasa-biasa je dengan anak-anak dia, Tapi ada orang pula yang dia kerja keras kan, tapi dia cuma boleh hantar anak dia pagi je. And bila dia balik, mungkin balik lewat malam kan, anak dia pun dah tidur. Tapi dengan kerja dia tu, dia boleh bawa anak dia pergi holiday kat luar terus 2 minggu ke, macam tu. So aku rasa it's like you working to buy time kan, and to do whatever you want in your life. Kadang setengah orang kan, bila aku fikir, kalau beza kan dua orang ni kan, seorang nelayan yang duduk dekat Pulau Perhentian, dan seorang lagi probably seorang usahawan yang berjaya yang duduk bandar tapi dia pergi Pulau Perhentian. Okay, tempat yang sama, two walks of life. Yang seorang ni, yang usahawan ni akan cakap dekat nelayan tu, macam, abang bila abang nelayan abang ikan ni, abang kena jual untuk abang berniaga, supaya abang boleh bercuti, pergi tempat-tempat yang cantik. Lepas tu mesti dia cakap kat usahawan tu, kau rasa aku duduk kat mana sekarang ni? Dia pun tengah duduk kat island je kan. Ataupun dia akan cakap, yelah, tapi bila abang jual ikan banyak-banyak, abang boleh ada masa, abang boleh duduk lepak sendiri, tak fikir orang lain, masa sendiri. Suka hati abang nak keluar naik boat ke, beli mana-mana. Dan nelayan ni akan cakap, kau rasa aku tengah buat apa sekarang ni? Kau faham maksud aku? Two different situation, two different people, two different walks of life, tapi masing-masing bekerja dengan daya dan kemampuan dan kehendak masing-masing. So bila kau bekerja, kau fikir balik, apa yang kau nak? Kau kerja ni, kau nak apa sebenarnya kan? Kalau kau kerja tapi kau rasa berbala ni, aku boleh bagi education yang bagus untuk anak-anak aku boleh bagi protection yang bagus untuk keluarga aku, dan bila aku usaha betul-betul ni, umur aku 45 je, aku dah boleh retire. Aku nak kerja macam ni je, aku dapat luangkan masa bersama dengan bini aku. Tapi ada orang kesederhanaan macam tu. So kita tak boleh nak cakap kat orang based on material je. Oh, sebab kau pakai kereta ni, kau nak look down at other people. Tak ada, itu kehendak dia. Setengah orang dia happy kerja 9 to 5. Kalau kau suruh dia buat show tengah-tengah malam, balik pukul 3-4 pagi, shooting, dia tak nak. Dia nak duduk rumah. So bila kau bekerja, I think that's what it is. Kembali kepada rezeki, konsep rezeki kan. Rezeki tu apa, babe? Rezeki tak semestinya duit. Rezeki tak semestinya kereta yang bagus. Rezeki tu masa, kesihatan, anak-anak yang baik, isteri yang soleh, yang baik, memahami kerja kau. Ini kalau kau dah kaya tapi kau balik, bini kau mengamuk dengan kau, anak kau tak dengar cakap kau,
Tapi kau duduk mansion ni kan, ataupun kau kaya tapi kau sakit. Kau tak ada enjoy pun kekayaan kau. Ataupun kau ada semua, kau ada private jet semua kan, tapi kau pergi private jet tu tak enjoy lah. Kau kena pergi kerja. Ataupun kau duit banyak tapi kau tak boleh spend. Ada satu DJ kan, DJ Tiesto tak silap aku. Aku tak percaya, aku quoting a DJ. Aku rasa DJ Tiesto. Dia kata apa? Dulu masa dia awal-awal jadi DJ kan, dia bekerja keras untuk dia berjaya lah, untuk jadi multimillionaire, untuk dia spend duit. Dan sekarang bila dia dah famous gila, dia buat lagu untuk ramai artis Hollywood semua kan, dia banyak duit tapi dia tak ada masa. Tapi masa dia tak famous, dia tak ada duit tapi dia ada masa. I don't know. You can't buy time. You cannot buy time. You can make money, you cannot reverse time. You cannot make time. So kena fikir balik. So life is all about balance. So aku duk fikir juga pasal aku punya training sekarang ni, sebab mileage aku sangatlah tinggi. Mari aku tunjuk kau aku punya Garmin statistics. Dalam 1 minggu aku lari for now 1 minggu aku average at 53 km 1 minggu. So dalam 1 bulan aku lari lebih kurang 177 km. That is an average of 6 km every day. So kita tahu yang bila kita cardio naik tinggi, kau mungkin lose muscles. Tapi sekarang ni aku berat badan sama. Aku 69, 70, tapi aku lose inches. So aku rasa it comes down to aku punya diet juga. Aku eat a lot of protein, white meat. Aku masih makan carbs. Aku tak ada cut carbs. Aku masih makan nasi kandar Saddam. And aku minum recovery whey protein for recovery and energy. So macam Coach Dean cakap kan, kita train ikut schedule masing-masing. Kau tak boleh masuk coaching and dapat plan training yang sama macam semua orang. Dalam group tu mungkin kau ikut professional runner, professional athlete, tapi aku kena shooting, aku kena buat show. So aku punya common sense training sekarang ni, smart training, aku kalau ada masa aku akan lari long, tapi aku akan lari slow. Kalau aku tak ada masa, aku akan lari short, tapi aku akan lari laju. And weekly mesti 1 kali aku buat dengan Coach Dean kan? That's the balance. So you gotta train smart, work hard at the same time. So total distance aku seminggu lebih kurang macam aku lari pergi PD, betul-betul balik KL. Lebih kurang average je. Tua kena fit guys. Tua jangan boroi. Tua jangan tak fit. Tua kena fit bro. Kita lelaki man, kan? Takkan tua boroi bro. Kau jangan percaya boroi-boroi ni comel. Tak ada comel bro. Sahabat-sahabat Rasulullah tanya ke orang yang perut boroi ni apa ni, dia kata ni adalah rezeki. Dia kata ni adalah perut boroi ni semua rezeki. Sahabat kata tak, ini adalah azab. Macam mana bro kan? Kau perut boroi, datang banyak penyakit kan? Nak sakit tu kita out of our control kan. Tapi bila kau berat badan ni, kau susah, kau jadi malas, lambat bangun kan? Kau tak ringan tulang. Macam mana bro? Nabi Muhammad SAW sampai hari dia wafat, perut dia, dada dia dengan perut dia, ada riwayat kata masa peperangan Nabi ikat perut kan dengan batu kan. Masa Nabi angkat baju, perut dia macam tersusun batu-batu. Maknanya apa? 6 pack. Aku masih 1 pack, tapi ada lah sikit. Flat. Perut yang boroi. Online plans from just 5 ringgit per month, 5 ringgit per month, and up to 500,000 ringgit in. Korang perasan tak?
Baru-baru ni isteri aku ada buat satu macam video TikTok ke, video Instagram ke apa. Nampak muka aku tapi everywhere. Maknanya aku buat campaign untuk brand ni lah, kan, untuk company ni lah. Macam mana kau balance dengan komitmen brand-brand ni, kan? Untuk aku pun macam aku tak pernah terfikir. Tapi aku dah jumpa jawapan dia. Walaupun aku nampak macam aku carry banyak brand kan, tapi brand tu dia kena dengan setiap target audience yang berbeza. Dan aku bersyukur sangat brand-brand yang aku bekerja sama ni, dia brand yang positif. Dan kalau korang ikut aku punya platform dan setiap brand tu, korang sendiri pun boleh benefit. Aku ambil sebagai contoh Sun Life Malaysia ni sekarang. Sekarang ni, dulu baru-baru ni aku baru sign je bersama dengan Sun Life. Dan kempen pertama yang kita orang buat, yang disahut oleh korang semua, adalah kempen baju raya lama baru. Ingat tak yang korang bagi baju-baju raya lama korang tak tahu nak letak kat mana kan? Kemudian korang give it to charity dekat pick up point Sun Life. Kemudian baju tu dah di design baru, kain-kain tu, dan diberi kepada komuniti-komuniti yang tak mampu nak beli baju raya. Dan korang tahu tak, disebabkan sokongan orang macam korang bila support kempen macam ni, sekarang ni Sun Life dah perbesarkan kempen tu. Dan dulu, the first time we did the campaign, eksklusif untuk Klang Valley je. Tapi sekarang ni, dia plan untuk buat nationwide, so semua orang boleh benefit. So itu sebagai contoh yang bila aku sebagai a brand ambassador, aku selalu beritahu what is it, not just for me, tetapi apa community dan followers aku boleh dapat. Now that is the best part. Dan aku bersyukur sangat dapat brand dan partners yang boleh collaborate macam ni. Pada waktu yang sama, kita mempunyai satu wavelength dan sefahaman yang sama dalam bab giving back to the community. So itu dia, kan. Kalau aku ambil compare dulu aku buat, kalau brand Garmin ke kan, kita nampak aku carry tu, tapi at the same time kita buat run sama-sama, kita ada engagement geng sebelum macam Jumaat. I guess in everything that you do, yang mungkin korang pun boleh belajar juga, bila nak buat satu benda tu kan, dia ada a second layer, third layer. Bila aku buat ni, ada benefit untuk aku, dan ada tak benefit untuk keluarga aku, ada tak benefit untuk komuniti aku, jiran tetangga aku, negara aku. So kan, tak macam boy, dia pick up aku. Apa sumbangan komuniti dia kepada adalah cara dia sendiri kan. You know, so find your purpose, find your ways to give back. Hari kita berada di Subang untuk kempen Sun Life Takaful Malaysia. Kita nak beritahu bersama dengan beberapa orang klien yang diorang ni ada pengalaman yang diorang lalui dalam life diorang, yang diorang kira safe lah sebab diorang ada takaful bersama dengan Sun Life. So today's work in Subang. Let's get it started. Aku pun tengah duk fikir dan bersembang dengan Syad tau. Ni anak aku yang akan dilahirkan pada hari raya kedua ni, insyaAllah. Tu dah cakap dah, nanti anak ni keluar, kita kena terus start plan, start awal, you know. Kita dah ada 3 orang anak yang kita dah plan, you know. Yang anak-anak aku yang 3 ni, kita tak buat seawal dia sebulan pun, you know. We started a bit, maybe like a year macam tu. So, benda-benda macam ni lah, you discuss as husband and wife, what is the plan, buat sama-sama. Macam Kak Aida tadi cerita kan, dia bayar berapa 100-200 sebulan je. Tapi bila jadi macam masalah kesihatan, nak masuk hospital, cover seminggu anak dia duduk hospital and siap check up lagi. So this is good untuk kita semua pun tahu, and protection untuk kewangan kita juga kan. Yes, kita
kita berdoa agar kita dihindari kecelakaan. Kita selalu minta doa sihat-sihat yang baik-baik, kesihatan yang sempurna. Dan kita yakin Allah bagi rezeki. And kita pun usaha pada waktu yang sama, ikhtiar untuk kita ada jalan yang boleh bantu kita bila kita ada keadaan yang mungkin menyebabkan kita terduduk macam ni.